tu saya dah jolokkan dia punya tersumbat tu. Macam tu guys dia punya bunyi guys. Dah kosong lah bawa dalam tu. Assalamualaikum guys. Apa khabar anda hari ni? So kita kembali di rancangan River Hero. Hari ni guys saya nak cek motor Suzuki RC100 saya ni, si merah ni, untuk persiapan nak pergi ride Lomak Salai. Anjuran kawan saya itu Wan Dora. Okay guys, saya nak tak buka lah, saya buka silencer dia zone ni. Saya nak bersihkan. Mungkin saya nak buka dia punya fiber glass apa semua tu, kasih clear lah. Kemudian saya akan jolok exhaust tu dengan besi, lebih kurang dalam sedepa lah, untuk buang-buang sarang-sarang dalam ni. Saya tak buka exhaust guys tapi mungkin video tu saya tak buat. Cuma saya spray yang dia punya silencer tu lah, bersihkan silencer apa semua. Nanti guys boleh tengok lah macam mana bunyi bila tak ada silencer kan. Dia punya bunyi macam mana. Sebab saya tak pasti yang tengah tu, kon tu dua dia dah buang, owner lama dah buang. Okay guys, sama-sama kita saksikan video ni. Let's go. Fiber semua saya dah keluarkan dah, bersih dah guys. Lepas tu saya dah korikkan dalam ni, bersih lebih kurang adalah sejengkal, sedepa kurang sedepa lah. Sampai sini saya dah jolok kan. Tak ada yang tersumbat lah. Tapi masa nak masuk mula-mula tadi macam kat sini dia ada tersumbat. Sepatutnya kena buka exhaust ni guys. Kalau nak bersihkan exhaust ni kena buka, kita kena ketuk di bahagian kat sini. Penyambungan ni kan, ini yang selalu ada arang. Okay, fiber ni semua saya dah keluarkan. Jadi alang-alang dah buka silencer tu, saya bersih lah. Ni sekarang ni tengah cuci chemical. Lepas tu yang belah hujung silencer tu saya nak sembuh lah pakai flat black. Sekarang ni tengah tunggu chemical nak keluarkan dia punya minyak-minyak yang melekat. Saya dah spray tadi guys. Saya dah spray, saya tinggalkan. Saya tak nak atas sini lah, kuatkan, bau dia kuat. Tak boleh tahan guys bau dia. Saya memang tak boleh tahan, pantang lah. Sebab pernah sekali terhidu bau chemical ni. Okay, bahagian sini saya dah gosokkan kertas pasir. Sekarang ni tengah tunggu kering, nanti kita sembuh. Rasanya macam dah kering ni. Dah jemur tadi. Ni saya spray pakai flat black lah, samurai. Dah kering ni guys. Boleh pasang dah. Jom kita pasang. Bahagian chamber ni guys kan, yang kemik-kemik macam ni, ketuk-ketuk ni, ataupun dulu bekas accident kan, ni boleh je guys ni. Pakai ada satu saka yang macam, bukan saka yang kena buat tu, ni saka dia macam dia sedut. Lepas tu kita boleh luruskan balik kat dalam ni. Boleh buat ni guys. Nak kena beli lah. Saya ingat nak beli benda tu lah. Sebab ni original guys tau. Kalau kita nak tukar ni, yang ada jual kat Shopee kan, dia tulis Suzuki macam tu, lokal guys, bukan original tau. Dia buat balik tau. Tapi nipis. Dia punya tu nipis. Dia punya cone ni nipis. Lepas tu dia welding kat bawah ni. Dia kena welding balik. Dah tak cantik dah, tak original lah. Yang ni original. Saya ingat nak beli tu lah, nak try kan. Kita tarik kat atas dia macam spring tu, dia boleh luruskan balik. Ni original kan ni. Bukan senang nak cari dah. Ni Suzuki Best punya exhaust dia ni. Kalau Suzuki Best nak pasang dekat RC ni banyak kerja guys, banyak kerja. Nak kena modify dia punya kaki dia, dengan dia punya kaki exhaust tengah ni. Lepas tu brake pun nak kena ubah. Lepas tu kickstarter pun nak kena pakai yang lain, pakai RC Sportnya, atau nak kena cari RCL ke. Banyak kerja guys, bukan senang. Lepas tu dia punya lubang ni dah tak sama dah, tak ngam, nak kena ubah balik, nak kena korek dia. Sebab Best mungkin dia punya lari ada 2mm ke 3mm macam tu lah. Saya punya kepala exhaust nak ikat dekat head tu pun dah satu dah loose. Nak kena lapik dengan washer. Lapik washer. Ingat nanti balik daripada ride
Lomak salai ni nanti nak pergi buka blok tu, nak buat lay balik lah. Bukan lay piston tau, lay dia punya benang ikat exhaust. Satu dah loose. Lepas tu ni nak tengah check lah apa yang patut, mana yang longgar-longgar. Biasa guys, motor kalau nak pergi ride ni nak kena check balik lah brake apa semua, rantai semua yang penting-penting lah. Tu dengar lah bunyi tu. Tu dia kena cover kat sini ni. Dia kena cover kat bawah ni. Tu kalau pasang benda ni pun masalah juga ni. Dekat sini. Dekat sini. Nak kena setting betul-betul baru boleh tak kena. Ni yang setting ni itu Abang Jul. Abang Jul yang setting kan. Sebab tu sekali pusing keringan je macam pakai speed bearing kan. Tadi itu saya ada beli footrest pakai R15 punya. Nak ubah dekat sini. Dia punya footrest dia cun lah pendek sikit. Yang ni RZ punya panjang. Kalau R15 sampai sini. Tu saya dah beli lah. Belum sampai lagi. Yang nak pasang kat sini. Tapi dia lubang kat sini. Tak tahu macam mana nak buat. Nak tebuk lagi satu sini. Banyak kerja kan nak pasang exhaust Suzuki Best ni. Kemudian dia punya balak dia nak kena tukar kan. Dia punya balak tengah ni. Kemudian dia punya tempat pijak kaki nak kena ubah. Kena pakai Best punya. Lepas tu lubang nak kena setting balik kat bawah tu. Ini pun saya pakai yang lokal ni. Original dia saya ada simpan. Boleh pasang lagi. Sebab yang ni lokal ni tak boleh pasang side stand. Tak sampai, dia tak ada dia punya cangkuk. Saya ada original dia. Ni MAA 374 ni, motor Civic kan ni. Tinggal lagi. Tu ada satu blok yang saya pakai dulu ni. Ni blok 100. Ni saya simpan dulu lah. Rasa tak ada jual ni. Simpan lah, ingat nanti satu lagi nak kasih lay balik, buat cun-cun, buat simpan lah. Ni yang Best punya original. Memang berbeza lah guys. Kalau Best original punya pijak kaki dia berat. Lepas tu dia punya kualiti dia tengok lah, semua bersih padu ni. Ni saya belum pasang lagi. Saya tengah tunggu Abang Zul free baru saya pasang lah. Kalau Best ni ada 2 skru ikat. 2 kiri 2 kanan skru. Kalau 100 RC biasa macam ni dia 1 skru je. Nampak dia jauh, gap dia jauh antara nak buka minyak atas bawah tu dengan tu jauh. Patut dia ke atas lagi. Tu sekarang ni tengah nak tunggu Abang Jul lah. Abang Jul balik, dia dah free nanti bawa pasang dekat dia. Dia ada mesin nak potong ke apa, grinder ke apa semua kan, senang. Saya tak tahu. Pun saya tak ada barang tu, saya tak kerti buat lah. Pelajaran saya tak sampai nak grinder. Abang Jul dia pakar, kita bagi kat dia. Okay, sekarang ni dia tak ada fiberglass kosong, tak ada fiberglass. Bunyi dia mungkin ada kasar sikit lah.